Guys, ramai orang sangka masalah paling menakutkan dalam diabetes ialah bacaan gula yang tinggi. Tetapi hakikatnya yang lebih menakutkan ialah apabila sel-sel badan anda sedang kelaparan walaupun gula dalam darah sangat banyak. Pernah tak anda lihat pesakit diabetes semakin kurus, cepat letih, tenaga makin kurang dan otot semakin mengecil? Kenapa perkara ini boleh berlaku? Sebenarnya, masalah diabetes bukan semata-mata kerana terlalu banyak gula dalam darah. Masalah sebenar ialah gula itu tidak dapat masuk ke dalam sel untuk diguna sebagai tenaga. Dalam keadaan normal, hormon insulin bertindak seperti kunci. Tugasnya ialah membuka pintu sel supaya glukos daripada darah boleh masuk dan ditukar menjadi tenaga. Tetapi apabila seseorang terlalu lama mengambil makanan tinggi gula, tinggi karbohidrat diproses, kurang bergerak, kerap stres dan tidak cukup tidur, badan akan mula mengalami rintangan insulin. Maksudnya, kunci masih ada tetapi pintu sudah berkarat dan sukar dibuka. Akibatnya, gula terus berkumpul dalam darah tetapi sel-sel badan tidak menerima tenaga yang diperlukan. Apabila ini berlaku, sel akan menghantar isyarat kecemasan kepada otak. Saya tak cukup tenaga, tolong bantu saya. Badan pula menyangka anda sedang berada dalam keadaan kebuluran. Lalu, badan mengaktifkan sistem kecemasan untuk terus hidup. Apa yang berlaku seterusnya? Itulah ramai pesakit diabetes tidak sedar. Nak tahu bahagian badan pertama yang akan dipecahkan oleh badan untuk menghasilkan tenaga? Tonton part 2 dan follow cikgu untuk lebih banyak ilmu kesihatan.